Sekarang ini di Phnom Penh, Kemboja, musim hujan dan juga musim peperiksaan akhir tahun sedang berlangsung di sekolah-sekolah. Jadi, saya pun agak sibuk membuat persiapan untuk peperiksaan di sekolah ini. Maklumlah, saya salah seorang pengurus di sekolah ini. Bagi saya, walau pada waktu bekerja, saya bekerja, di luar waktu bekerja pun otak masih berjalan, memikirkan cara menyelesaikan masalah, belajar daripada kesilapan lalu dan merancang untuk masa depan. Tambahan pula, cuaca di Kemboja sekarang tidak menentu dan saya dah sesama selama 5 hari. Sebab tidak mahu kesan sampingan ubat, saya memilih rawatan tradisional seperti kokcal selain menyapu dan menghidu minyak angin. Bila dah berumur, saya memang mula risau tentang kesihatan. Apabila banyak berfikir, saya takut timbul macam-macam penyakit. Sebab itulah saya mula mengambil berat tentang penjagaan kesihatan dan mendengar nasihat doktor. Saya teringat satu podcast mengenai penjagaan kesihatan otak daripada seorang pakar neurologi di saluran YouTube, The Diary of a CEO. Beliau menyatakan bahawa untuk mengekalkan kesihatan otak, kita perlu mengurangkan stres dan banyak bersenam. Hanya dengan berjalan kaki, ia boleh membuatkan otak kita membesar menjadi fluffy dan sihat. Saya memang perlu menjaga kesihatan otak saya sebab saya banyak berfikir. Jadi, sesibuk mana pun, saya paksa diri untuk konsisten berjalan kaki di atas bumbung bangunan sekolah demi mencapai target 5,000 langkah sehari. Walaupun kadang-kadang cuma dapat 3,000 langkah saja. Sekarang ni saya berada di atas bumbung bangunan sekolah. Kalau saya melihat ke sebelah kiri, saya akan nampak masjid. Dan bila melihat sebelah kanan, saya nampak pusat bandar Phnom Penh. Kalau berjalan ke depan pula, saya akan nampak Sungai Mekong. Inilah tempat saya melepak pada waktu petang. Saya, abang dan seorang lagi kawan dari Malaysia pernah pergi ke Sihanoukville. Kat situ orang kata ada banyak pusat skamer. Tapi kami saja-saja berjalan di sana untuk bersantai. Kalau anda nak tengok bagaimana kami enjoy di Sihanoukville, sila tonton video yang terpapar di skrin ini. Terima kasih. Wassalam.